Oh, itu hanya dakwaan beliau. Memang sebelum ini kita pernah ada keadaan di mana pengarah pilihan bersama itu diwujudkan untuk membantu parti dan juga sekarang untuk membantu pastikan kerajaan mempunyai parti dalam kerajaan perpaduan termasuk keadilan akan dapat memastikan persiapan dari segi strategi, dari segi perbincangan itu dapat diadakan dengan lebih pantas, lebih jayanya dan lebih lancar. Jadi saya amat mengalu-alukan keputusan ini. Kedua-duanya pernah menanggung tugas tersebut dan dalam keadaan ini saya rasa ia memberi satu advantage kepada keadilan kerana dua watak ini, dua pemimpin ini memang sangat cocok dan mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi saya lihat ini adalah satu net positif untuk keadilan, untuk Pakatan Harapan dan juga untuk Kerajaan Perpaduan.